Ini mungkin video terakhir saya untuk menghasilkan rompers. Ni pola rompers. Ambil dulu gambar dia. Dan kemudian sekarang saya nak ajak anda menjahit bahagian bawah. Okey, bahagian bawah ni kita pakai butang snap button lah. So saya akan tunjuk pada anda cara dia. Kita kena sediakan beberapa lapis. Dia macam lapik ya. Jadi saya buat 3 keping untuk kita buat bahagian ruang butang. Anda boleh tekak balik daripada pola anda. Kemudian contohlah ni anda dah tekak pola kan. Okey, lebar dia lebih kurang dalam ni 1,5. Lebar dia dalam 1,5. Sebab nanti dia ada basi dalam 1,5 inci. Lepas tu dia ada sikit lagi untuk kita sembunyikan dia punya kelipis. Step pertama, bahagian lapis yang pertama ni anda lipat sikit suku inci dan kemudian anda jahit. Lepas tu letakkan pada badan hadapan. Jahit sekeliling dengan basi 1/2 inci. Bila dah siap jahit, bahagian lengkungan ni kita kena snip supaya apabila kita terbalikkan, dia punya kedutan dia akan hilang ataupun dapat mengelakkan daripada kedutan yang bakal berlaku. Kemudian saya kecilkan basi sikit. Saya dah snip, saya kecil basi. Still perlu snip lah. Anda boleh buat nak kecil basi dulu, lepas tu baru snip pun boleh. Kita akan halakan lapis tadi tu ke arah sebelah dalam pakaian macam ni. Kemudian kita akan iron elok-elok. Seterusnya, bila kita dah siap iron, kita akan tindih balik. Ni saya contoh saya jarumkan dan kemudian kita tindihkan pada bahagian atas ni supaya dia tak menggelapai-lapai. Sepanjang korang follow Jom Terbang ni, apakah perkara yang paling menyeronokkan yang korang suka tengok? Sebab saya dah run 90 video dah pun sepanjang bulan Rejab hari tu. Alhamdulillah. So saya nak tahu pendapat korang tentang video konten Jom Terbang yang berkualiti ini. Apa pendapat korang? Cuba komen sikit, nak baca. Ini sebelah dalam bila dah siap jahit dan ini sebelah luar bila sudah siap jahit. Sekarang kita akan buat untuk ni baju depan dah siap baju belakang pun kena buat juga. Cuma baju belakang ni special sikit guys. Baju belakang ni kita perlukan dia tak melekat pada badan belakang. So kita akan buat lain sikit daripada yang lain lah. So saya minta anda buat macam ni. Okay, kita akan gabungkan sebelah cantik berjumpa dengan sebelah cantik macam ni. So bila kita dah jumpakan cantik bertemu dengan cantik, saya minta anda jahit suku inci kat sini. Atas tau, atas. Jahit suku inci pada bahagian melengkung atas, bukan melengkung bawah. Faham kan? Jom kita jahit. Happy. Okey, kita dah siap dah pun menjahit suku inci pada bahagian sekeliling atas. Sekarang kita akan betulkan dia, tapi sebenarnya basi ni juga perlu disiang. Siang, tak dikecilkan. Cuma kalau snip tu dia tak memberangsangkan sangat kerana dia tetap ada banyak lebihan. Oleh itu saya gunakan gunting zigzag. Dia dapat buang kain terus. Macam ni. Ni better lah. Pendapat saya bahagian lengkung begini okey. Dah siap buang basi dengan gunting zigzag tu. Kita akan perkemaskan dia dan kita iron. Satu lagi soalan tambah. Saya belajar menjahit dari umur saya 14 tahun. Anda belajar menjahit bila? Cuba komen. Siap jahit tindih. Lepas tu letak dekat badan belakang. Kemudian kita akan jahit basi 1/2 inci kat sini. Let's go. Saya dah jahit pada badan belakang. So, sekarang macam biasa kita kena kecilkan basi dan juga kita kena snip Tapi kali ni saya akan buat basi lebih kurang dalam 1,5 hun. Ada sebab dia. Nanti anda akan belajar. Lepas tu kita akan snip Lepas anda dah snip, kemudian anda ironkan pada bahagian lapel ini. Oh ya, bagi siapa nak menyokong kami, cuba dapatkan satu gunting keluaran daripada Jom Terbang. Pemegang ni sangat selesa dan gunting ni sangat tajam, boleh membantu menggunting dengan lebih cepat dengan masa yang singkat. Lepas tu kita akan jahit tindih dekat sebelah ujung ni. Jahit tindih macam ni. Okey, sekarang kita siap lah kita punya bahagian lapis rompers kita. Bahagian bawah ni nanti kita akan pasang butang, atas ni tak butang juga. So bila dia klip, pap, oi cun-cun. Saya ingat saya boleh habiskan video ni dalam satu shot, iaitu satu episod, tapi tak boleh. So nampaknya saya akan buat video part seterusnya, iaitu pada jahitan tepi bawah dan juga bahagian snap button lah. Best kalau ada panduan step by step macam ni. Nota pun senang faham, tak pening kepala. Buat pula dengan cara yang cepat lah.
Kami nak buka jualan buku 3 ganda. 3 buku ni harga RM270, tapi kami bagi kepada anda cuma RM99. So, satu buku ni jatuh RM33. Satu buku boleh menghasilkan pelbagai jenis baju. RM33 dapat banyak baju. Untung banyak, Kak. Paling best, anda boleh dapat video tutorial menjahit pada bahagian-bahagian tertentu bernilai RM299. Tapi kami bagi percuma jika anda beli buku ni. Buku ni sebenarnya dah terjual lebih daripada 20,000 naskah seluruh Malaysia. Sampai bila nak buat pola dengan cara yang susah dan ambil masa yang lama? So, sebelum dia melarat, baik klik link di bawah dan dapatkan buku ni sekarang.